Macam tak sedap je kari pap ni. Assalamualaikum korang. Hari ni aku nak review kari pap kentang lada hitam. Dalam bahasa Inggeris je, black pepper curry pap. Betul ke tak? Ramai orang kata kari pap ni sedap. Hari ni admin nak try. Betul ke tak? Jom kita try. Okay, first admin nak rasa dulu. Okay, tekstur dia rangup. Okay, jom kita try rasa. Okay, dia punya tekstur dia punya ni lah macam kari pap kentang, dia punya tu ada macam rapuh-rapuh. Senang nak gigit lah. Lepas tu dia punya inti dia ada pedas-pedas sikit. Rasa kentang dia lembut dan dia punya rempah sedang-sedang je macam biasa. Rempah dia tak terlalu terlebih sangat ataupun rasa tawar sangat. Dia sedang-sedang je. Okay guys, kalau korang nak cuba kari pap kentang lada hitam NZ Food, korang boleh dapatkan dengan kami tau. Apa-apa pun kalau korang nak admin review, korang boleh drop komen kat bawah macam biasa. Jangan lupa like and share guys video ni. Okay, Zafar ingat NZ Food.